Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam hadis ni dia cerita Nabi SAW naik langit ni peristiwa sama, tapi saya baca agak saja saya baca. Pasal apa saja saya baca? Saya nak bagi tuan-tuan perasan satu benda. Jibril ni siapa? Saya nak tanya tuan-tuan. Jibril ni pak menakan saya ke pak menakan Ustaz Anas abang Ustaz? Bukan tuan-tuan. Jibril ni ketua malaikat. Ketua malaikat. Iblis dia bukan ketua malaikat. Dapat mana kata dulu dia ketua, lepas tu lantik kat Jibril. Tak ada tuan-tuan. Iblis dia dari kalangan jin. Pasal tabi'i malaikat, tabi'at malaikat, Allah Ta'ala cipta malaikat tak akan lawan Allah. Jadi bila dia tak mau sujud kat Nabi Allah Adam, berarti dia dari kalangan jin. Dan ada ayat Quran yang mengatakan iblis ni jin. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi tabi'i malaikat dia dengar cakap Allah. Maka Jibril tunjuk satu tabi'at, dia ketua. Dia punya taat. Katalah kita ni ketua. Kita nak masuk pintu ni, kita ketua hak jaga tu kata apa? Siapa? Akulah nah. Itu ni. Tak siapa hang mai? Hang tanya pula siapa apa? Siapa aku mai? Aku ketua. Hang tanya aku siapa aku mai? Kepala otak nak kerja tak mau. Kita sebagai ketua hari ni, kita guna kelebihan ketua kita. Tapi Jibril alaihi salam dia ketua malaikat, tetapi dia tunjuk satu benda tuan-tuan, tak kira lah sama ada kita ketua di surau, kita ketua di masjid, kita ketua di alam rumah tangga, kita ketua dalam struktur pentadbiran kerja kita, ataupun kita YB ke, kita adun, kita ahli parlimen, kita menteri kabinet ke, kita PM ke, timbalan menteri ke, sultan ke, raja ke, atas nama ketua, aturan Allah tak boleh lawan. Jibril tunjuk yang ni. Aturan daripada Allah Ta'ala boleh lawan tak tuan-tuan? Tak boleh lawan. Tapi hari ni kadang-kadang kita ni baru JKKKK keldeh. Dia punya belagak lah, dia punya action makan nak hidang. Saya tengok satu gambar tuan-tuan, kawan saya tunjuk. Dia kata tengok tak? Saya pun tengok memang saya tak cam siapa, tapi saya pernah tengok, tapi saya tak tahu siapa. Dia tunjuk gambar Sultan Kelantan ambil nasi, buh dalam pinggan polistrin, duduk sama-sama makan dengan orang. Tu sultan. Yang ni baru JKKKK keldeh. Dia punya action, dia punya belakang. Kalau saya tunjuk, dia kata hang tengok siapa? Ustaz Nazri. Saya tengok, aku tak cam, tapi aku pernah tengok, tapi aku tak tahu siapa dah. Dia pakai jubah tangan sekerat tu Ustaz, duduk sila pegang kutu makan. Tu sultan. Allahu Akbar. Jibril tunjuk satu benda sebagai ketua. Macam mana pun ketua ni kena taat perintah Allah. Ketua ni tak boleh lawan perintah Allah. Hak ni Sayyidina Jibril tunjuk dalam peristiwa Isra' Mi'raj. Ketaatan pada Allah melebihi sekalian benda. Dia tak boring ke tiap-tiap langit ni orang tahan, malaikat tahan, duk tanya malaikat, tahan duk tanya. Dia tak boleh riau ke kat malaikat. Dia nak tanya apa? Aku tahulah kerja aku. Anu tanya apa? Dia tak boleh kata kat malaikat aku tu. Kalau kita kata orang tuan-tuan, nak buat macam bodoh. Bila aku bawa Muhammad, mestilah ada Allah Ta'ala panggil. Duk tanya apa lagi? Sepak angsa orang tahu. Kita itu kita. Tapi Jibril dia tak buat aku tu. Dan dia ikut aturan daripada Allah. Kita dengar cerita Isra' Mi'raj ni lama dah. Tapi kadang-kadang kita tak boleh nak adaptasi dalam kehidupan kita. Ketaatan Jibril alaihissalam kepada Allah, Masya Allah, fatabarakallah. Dengan pangkat dia ketua, malaikat duk boleh tanya kita lah, hang ni ku lantik jadi jaga, hang aku nak masuk pejabat pukul 7, hang boleh kata tak boleh tuan, pukul 8 baru boleh masuk. Agak-agak jaga tu ada can tak bulan depan nak ajar lagi tuan-tuan bang Ustaz? Tak ada can lah, penyapu buruk ayat mod minggu depan hang dapat, bukan hujung bulan dah, minggu depan hang dapat lah. Allahu Akbar. Jibril tunjuk, Masya Allah, fatabarak.